Jadi kita masuk kepada penerangan ringkas ibadat haji dan umrah. Kenapa bila kita khusus haji, kena tahu juga hal yang berkaitan tentang umrah. The question mark. Kita nak pergi haji bukannya nak pergi umrah, betul? Tapi kenapa kena belajar juga? Kena tahu juga tentang ibadat umrah. Sebab bila kita mengerjakan haji, dia tak boleh lari daripada pekerjaan umrah. Bila mengerjakan haji, ada kaitan dengan pekerjaan umrah. Mengerjakan haji tamattu', mengerjakan umrah terlebih dahulu bila masuk ke Mekah. Selesai pekerjaan umrahnya, tunggu 8 Zulhijjah. Nanti akan berniat ihram haji, pergi ke Arafah. Boleh faham? Maknanya ada pekerjaan umrah. Orang yang mengerjakan haji jenis tamattu'. Orang yang mengerjakan haji ifrad, dia masuk ke Mekah dengan niat haji dulu. Selesaikan pekerjaan haji. Dah selesai, sebelum balik Malaysia, ataupun sebelum pergi ke Madinah, buat umrah pula. Maknanya ada pekerjaan umrah. Orang yang mengerjakan haji kiran, dia masuk ke Mekah, niat haji umrah serentak. Jadi, tawaf dia, tawaf haji, automatik jadi tawaf umrah. Sa'i dia, sa'i haji, automatik jadi sa'i umrah. 2 in 1. Tuan-tuan nanti kita akan belajar jenis-jenis haji. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang hormati mereka. Jadi sebab itu kita kena belajar berkaitan tentang umrah semasa khusus haji. Apakah yang dimaksudkan dengan haji? Mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bulan-bulan haji. Bilakah yang dikatakan bulan-bulan haji? Bulan-bulan haji bermula 1 Syawal. Habis tamat Ramadan, puasa yang terakhir. Kita berbuka puasa 30 Ramadan, masuk 1 Ramadan, 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah mula 1 Syawal, maka bermulalah bulan haji. Bulan haji tamat bila? Apabila terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Jadi, istilah-istilah fiqah, bila sebut terbit fajar, kena faham. Maksudnya, subuh. Gelincir matahari, itu istilah fiqah. Gelincir matahari bila? Zuhur. Tegak matahari bila? Duha. Terbenam matahari bila? Maghrib. Muslimin, muslimat dan hormat lagi demikian. Jadi bulan-bulan haji. Haji mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bulan-bulan haji. Bermula 1 Syawal. Sampailah pada terbit fajar subuh 10 Zulhijjah. Itulah yang dikatakan bulan-bulan haji. Syawal, lepas bulan Syawal, Zulqa'dah. Lepas bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Tamat bulan haji 10 Zulhijjah. 2 bulan 10 hari. Masuk dia azan subuh 10 Zulhijjah, habis. Time's up. Jadi tak ada orang pergi haji bulan Rabiul Awal. Cadang I nak pergi haji bulan Syaban. Tak ramai orang ketika itu. Senang I nak wukuf. Kalau macam tu, maknanya ada something wrong. Tuan-tuan muslimin, muslimat, tak ada orang pergi haji bulan Ramadan. Besar pahala tau kalau pergi haji bulan Ramadan. Kita berpuasa sambil mengerjakan haji. Ni maklumat mana ini dapat ni? Tak ada orang pergi haji bulan Ramadan. Walaupun dia niat haji. Dia niat haji pada bulan Safar. Sahaja dia masuk ke Mekah tu. Di miqat Qaunul Manazil, dia niat haji. Sahaja aku berniat mengerjakan haji. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat mengerjakan haji. Dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dia tidak akan jadi haji. Walaupun dia berniat haji. Niat tu automatik menjadi umrah. Sebab haji pada bulan-bulan haji.
Boleh faham? Walaupun niat haji, tapi automatik dia tak akan jadi haji, niat itu automatik akan jadi umrah.